Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia menonton Panorama. Minggu ini kami bawakan dua segmen menarik khas untuk anda semua. Pemandangan sungai yang mendamaikan mampu memberi suasana ketenangan apabila anda membeli belah mahupun menikmati hidangan makanan bersama keluarga pada hujung minggu. Pasar terapung yang terletak di lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kota Baru, Kelantan merupakan destinasi pelancongan menarik, malah mampu menjana ekonomi penduduk setempat. Kita saksikan paparan ini. Sungai Pengkalan Datu, Kota Baru, Kelantan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan penduduk di beberapa kampung sekitarnya. Mengalir terus ke Laut Cina Selatan, sungai ini dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sumber rezeki bagi masyarakat setempat sejak dahulu lagi. Dipelbagaikan penggunaannya, Sungai Pengkalan Datu menjadi tumpuan sebagai lubuk rezeki. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sungai merupakan nadi kehidupan manusia. Biarpun corak kehidupan pada masa kini telah berubah, kebergantungan manusia terhadap sungai masih terus kekal. Lembangan Sungai Pengkalan Datu misalnya, bukan sahaja membekalkan sumber alam, malah ia dijadikan medan perniagaan dengan wujudnya pasar terapung. Jika sebelum ini suasana pasar terapung biasa dilihat di negara jiran, namun kini suasana yang sama boleh dirasai di sini. Pasar terapung yang terletak di perkarangan restoran terapung Kota Pengkalan Datu Resort Kota Baru ini merupakan pasar tani pelancongan pertama di negeri Kelantan, di mana semua produk yang dipasarkan di sini merupakan produk tradisional Kelantan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Sejak wujudnya pasar terapung di Sungai Kota Pengkalan Datu, ia membuka satu lagi pintu rezeki buat masyarakat sekitarnya. Encik Muhammad bin Senik antara yang menggunakan sepenuhnya peluang perniagaan yang ada. Lokan dan juga nipah antara hasil semula jadi sekitar sungai ini yang mendatangkan rezeki buat Encik Muhammad sekeluarga. Berbekalkan kudrat 4 kerat, Encik Muhammad memulakan rutin hariannya sekitar jam 3 petang bagi mencari lokan dan buah nipah. Mahir mengutip lokan sejak dari kecil lagi, Encik Muhammad sudah menganggap kawasan sekitar sungai seperti padang permainannya demi mencari rezeki tambahan bagi membantu keluarga. Walaupun hidupan bercengkerang ini tidak mudah dikutip kerana ia terbenam di dalam pasir, namun ianya tidak bermusim dan sentiasa mendapat permintaan yang tinggi. Pencarian diteruskan dengan mengutip buah nipah di kawasan paya pesisir Sungai Pengkalan Datu. Tidak ramai yang mengenali buah eksotik spesies tumbuhan hutan paya ini. Namun, ia sering dijadikan sajian tradisional yang enak, terutamanya di kalangan masyarakat tempatan. Beberapa jam berlalu, membawa hari menghampir senja. Setelah berpuas hati dengan hasil kutipannya petang itu, Encik Muhammad meneruskan perjalanan pulang bagi proses seterusnya. Di rumah, isterinya Puan Fazilah sudah menanti bagi menyediakan hidangan kerabu nipah untuk dijadikan juadah jualan di Pasar Terapung Pengkalan Datu. Menurut Puan Fazilah, cara membuat kerabu nipah sama seperti kerabu lain, tetapi bahan asasnya ialah bunga nipah. Penyediaannya juga agak ringkas. Buah nipah perlu diparut dan direndam dengan air garam seketika untuk menghilangkan rasa kelat.
Ia kemudiannya direbus sehingga empuk. Resepi kerabu nipah yang sudah wujud lebih 2 dekad ini sering dihidangkan di majlis-majlis perkahwinan di sekitar negeri Kelantan. Kerabu nipah yang dikatakan mampu menyaingi kelazatan makanan tradisional lain yang terdapat di negeri Kelantan menjadi inspirasi buat Puan Fazilah untuk menjualnya di Pasar Terapung. Pembekal kuih muih juga antara yang paling sibuk sejak kewujudan Pasar Tani Pelancongan di Pengkalan Datu ini. Sekitar jam 12.30 malam, dapur di kilang kecil ini mula beroperasi bagi menghasilkan pelbagai jenis kuih tradisional termasuklah kuih akok. Encik Yusof atau lebih mesra disapa Pak Usop merupakan peniaga kuih muih tradisional negeri Kelantan sejak lebih sedekad yang lalu. Menurutnya, rutin menyediakan kuih seawal pagi ini sudah menjadi kebiasaan bagi memberikan kesegaran dan keenakan rasa kuih yang bakal dijual. Kuih akok sememangnya digemari rakyat Kelantan kerana rasanya yang manis. Pada masa kini, keenakan akok dapat dirasai segenap lapisan masyarakat berbanding zaman dahulu yang hanya dimakan golongan berada. Selain akok, premis ini juga turut menjadi pembekal beberapa jenis kuih tradisional lain kepada penjual kuih sekitar Kota Baru Kelantan. Fajar pagi Sabtu menyingsing membuka lembaran baru. Seawal jam 7 pagi, bot para penjaja termasuk Pak Usop mula membelah sungai yang luas untuk ke pesisir sungai Kota Pengkalan Datu Resort. Setibanya di lokasi Pasar Terapung, kelihatan beberapa bot peniaga lain yang sudah pun sampai lebih awal. Masing-masing sibuk meletakkan bot di kawasan yang ditetapkan serta menyusun atur barangan yang hendak dijual. Pak Usop sudah bersedia memulakan perniagaannya pada pagi itu. Aneka kuih yang dibawa disusun rapi bagi memudahkan urusan jualannya sebentar nanti. Begitu juga dengan Puan Fazilah. Kerabu nipahnya dibungkus kemas dan sudah sedia untuk disantap. Menjual pelbagai jenis kerabu, gerai air Puan Fazilah antara yang sering dicari oleh pelanggan di Pasar Terapung ini. Selain menjual makanan-makanan eksotik masyarakat tempatan, pasar ini juga turut menjual hasil laut yang segar. Walaupun hanya terdapat beberapa booth saja yang menjual hasil laut ini, namun ia antara yang paling mendapat sambutan. Bagi memberikan lebih banyak pilihan, gerai di kawasan darat juga disediakan di pintu masuk Kota Pengkalan Datu Resort. Selain membeli barangan dengan harga yang murah, pengunjung juga boleh melihat dan mencuba beberapa aktiviti menarik yang disediakan. Ianya seperti melihat demonstrasi membuat wow, demonstrasi gasing, persembahan gendang, dikir barat dan banyak lagi. Pelancong dari luar lah, daripada Scotland. Pasar Terapung Kota Pengkalan Datu Resort mula beroperasi pada penghujung 2017 dan terdapat sebanyak 10 buah bot yang menjual makanan dan minuman yang menjadi tarikan untuk penduduk setempat dan pengunjung luar. Kalau kita perhatikan keistimewaan yang ada pada sini ialah pertama kita menggunakan rakit. Rakit sedia ada yang telah dibangunkan oleh pihak resort. Cerana Villa Resort ini telah pun digunakan sebagai daripada jeti. Dan semua bot-bot yang
yang dimiliki oleh nelayan di sini telah dibawa ke sini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pasar terapung, dan kita lekatkan ataupun kita letakkan bot-bot ni di kawasan pasar terapung, di rakit yang ada ni, untuk membolehkan masyarakat atau pengunjung atau pelancong untuk hadir ke sini menggunakan rakit dan terus menjalankan aktiviti jual beli di sinilah. Okey, salah satu yang istimewanya yang terdapat di Pasar Terapung di Kota Pengkalan Datu Resort ini adalah kuih-kuih tradisional Kelantan yang memang susah nak didapati di tempat lain. Jadi salah seorang peniaganya adalah Pak Usop. Ya. Jadi Pak Usop, macam mana sambutan kuih dekat sini macam mana? Sambutan kuih tu ramai juga lah orang beli je bang. Tengok barang-barang lama kan. Barang lama ni dia orang tak pernah tengok. Kadang-kadang orang jauh-jauh sikit kan. Dia tak ada ni barang pelik macam serabai, butir manyet apa tu. Itu barang pelik tu. Jadi Kalau perniagaan kuih dekat sini, saingan macam mana? Pak Usop seorang ke ataupun ada lagi? ada lagi yang lain pun kat sana tu, sebelah sana tu pun ada. Tapi yang banyak kuih ni biasa kita lah. Kuih saja, yang lain tu je campur-campur kan. Okey, ini kita ada, boleh cerita sikit tak kuih yang antara yang paling susah lah nak dapat, kalau walaupun dia tradisional di Kelantan, tapi di Kelantan sendiri pun susah nak dapat, yang mana? Yang susah tu. Yang serabai punya, yang putih punya dia. Ni. Yang ni. Yang susah ni. Yang ni tak ada orang boleh buat, jari-jari orang boleh buat tu. Yang ni susah ni. Jadi sambutan macam mana? Ini yang habis dulu. Yang ni habis. Okey. Harga macam mana? Harga RM1 tu tak mahal pun. RM1. RM1 tu. Bukannya mahal. Ya Allah, murahnya. Okey. Dengan berkonsepkan pasar tani pelancongan, pengunjung pasar ini boleh menikmati suasana seperti berada di pasar terapung di Thailand. Menampilkan sedikit kelainan, peniaga di sini menjual makanan daripada bot di sungai, manakala pembeli akan membeli dari atas jeti yang disediakan. Inilah dia kerabu nipah yang kita buat semalam untuk dijual pasar hari ni. Inilah hasilnya kan akak kan? Okey, sekarang Kak Fadilah jual apa kat sini? Jual ni kerabu nipah, kerabu jatuh pisang, ayam seloke, tanya ubi kayu. Tanya ubi kayu ni dia kerabu juga ke apa? Tak. Dia kuih. Kuih tradisional Kelantan lah. Kenapa di Pasar Terapung ni akak meniaga? Pasar Terapung ni kita jual barang gini sebab orang mari sini orang cari barang-barang makanan gini. Makanan sungai, tradisional. Susah nak cari kan? Apa bezanya meniaga di darat selalu yang pasar-pasar biasa tu dengan Terapung? Beza sini sukalah jual makanan, orang beli makan lalu habis lalu. Lagi cepat habis lah. Cepat habis. Istimewanya, Pasar Terapung Kota Pengkalan Datu turut menyediakan ruang makan di mana orang ramai boleh menikmati juadah yang dibeli di sini. Pasar tani terapung unik di Pengkalan Datu ini merupakan sebahagian daripada strategi bagi meningkatkan sektor pelancongan di Kelantan. Diharapkan ia mampu mempromosikan lembangan Sungai Pengkalan Datu sebagai hub pelancongan baharu selain meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Walaupun sekadar watak kartun dengan cerita rakyat yang ringkas, namun sesiapa sahaja pasti dapat mengaitkan karakter animasinya dengan wayang kulit negeri Kelantan. Inilah yang cuba diketengahkan oleh Roy Hadlin dalam memartabatkan seni tradisional tempatan, iaitu memperkenalkan animasi wayang kulit. Okey, panggil Pocik Mak Kokok. Pocik Mak Kokok. Padahal nak masuk rumah dia katanya tak ada sebutir rambut banyak-banyak. Sungguhnya kokok dia. Nama penasabah Mak Kokok. Membawa kelainan menerusi sebuah animasi, watak popular yang berasal dari wayang kulit telah diangkat ke media elektronik. Puri, aku memang aja. MAL. MAL. Langsung ke. Langsung tidak. Mana nak tengok apa ya? Biar betul kata harmoni nama.
Negeri Kelantan terkenal dengan tradisi serta warisan kebudayaan dan kesenian. Salah satunya adalah wayang kulit. Namun apabila berbicara tentang wayang kulit Kelantan, pasti terlintas dalam fikiran bahawa seni persembahannya berlatarkan lembaran putih dengan karakter yang tidak berwarna. Kuartir seni budaya ini pupus, Art Media Production memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menghasilkan persembahan wayang kulit dalam bentuk animasi. Ia menjadikan wayang kulit Kelantan ini yang berwarna-warni dan lebih menghiburkan. Satu ketika dahulu, watak Wok Yoh, Samad dan Said sangat popular di Malaysia. Watak-watak ini sebenarnya adalah watak dalam animasi wayang kulit. Jadi apa sebenarnya animasi wayang kulit ni? Adakah sama seperti wayang kulit tradisional atau sekadar animasi menggunakan dialek Kelantan? Jadi saya bersama dengan Abang Roy untuk mengetahui apa sebenarnya animasi wayang kulit. Oh, jadi ini sketch yang first tu lah. Jadi orang kenal semua wayang kulit kan. Jadi kalau kita tengok shadow tu, wayang kulit bayang tu, dia warna hitam macam tu kan. Jadi tak lari lah daripada dia punya, kita ikut suara dia. Suara wayang kulit tiga karakter tu memang sama sejak pada dulu lagi. Jadi bila berbuat animation tu, kita tengok base pada suara tu. Dan belakang kekal lah dia punya wayang kulit tu wayang kulit lah. Pasal karakter pun wayang kulit lah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Tengku Indra Putra, Wakaf Mek Zainab, Kota Baru Kelantan, Roy Hadlin bin Hussein mula memperkenalkan watak Wok Yoh, Samad dan Said ini di dalam DK Frog yang dihasilkan pada tahun 2003. Saya bagi Kali pertama dalam pasaran, salinan VCD tersebut terpaksa dicetak beberapa kali oleh syarikat pengedar dan terjual lebih 10,000 salinan dalam 3 hari sahaja. Bila lepas habis belajar dulu, baru ikut Tok Dalang Sopi lah. Jadi bila baru ikut Tok Dalang Sopi tu, pak saudara lah kan. Bila masa tu, baru tengok dia main wayang kulit tu, baru ada kat belakang dia. Baru duduk belakang dia tu, situlah baru nampak selalu ikut tu tengok macam main wayang tu aja. Jadi masa tu idea tu datang tu. Maknanya baru cuba bayangkan benda tu kalau jadi kartun macam mana. Jadi masa ilham tu mari tu, kita nampak dah dengan suara dia, dengan watak dia tu macam mana rupa dia. Dapat dia makirik manggil tak umur ni. Aku duk uzur lah ni. Tak ada kau tempat-tempat nak jaga kesihatan tubuh badan. Ada biar tapi dalam surat khabar ni ada biar. Lepas tu membaca. Habis dia baca. Sama mu lah mana baca surat mak. Mana surat? Mana surat? Ni surat tangan Said ni mu baca mak. Baca mak. Kita nak dengar ni. Sebab Dalam animasi wayang kulit ini, semua watak utamanya menggunakan suara seorang Tok Dalang, sama seperti persembahan wayang kulit tradisional yang asal. Tak kau buat dengan tanah kau surat khabar. Tak jarak sama lagu ni. Suara Tok Dalang terkenal di negeri Kelantan iaitu Tok Dalang Saupi direkodkan secara spontan tanpa skrip khusus bagi mengekalkan cara penceritaan asal sesebuah wayang kulit tradisional. Apa yang menjadi daya penarik, setiap karakter mempunyai kekuatannya tersendiri dengan lontaran skrip berunsur humor namun syarat dengan pengajaran dan nasihat. Jenaka yang diketengahkan inilah yang berjaya menaikkan nama animasi wayang kulit ini. Dubbing suara dulu. Sebab Abang Sopi ni dia, ilham dia tu luar biasa lah kan. Jadi dia tak boleh nak baca, tak boleh nak menulis. Jadi bila kita beritahu poin-poin tu, dia dapat keluarkan hasil yang baik lah. Jadi beberapa panukan suara lah.
Daripada pelbagai watak wayang kulit, watak Wok Yoh, Samad dan Said diketengahkan kerana ketiga-tiganya merupakan antara watak yang dekat dengan hati peminat kesenian warisan wayang kulit. Cerita animasi jenaka pendek dengan logat Kelantan berdurasi 3 hingga 5 minit merupakan selingan lagu Dikir Barat dimuatkan dalam VCD. Melihat kepada skala kecil, penduduk negeri Cik Siti Wan Kembang sebenarnya berbangga apabila mereka turut mempunyai ikon tersendiri yang telah dihidupkan dalam bentuk kartun sama seperti karakter kartun terkenal yang lain. Bagi Roy, dia mahu memastikan kesenian yang menjadi identiti negeri Kelantan terus kekal dalam hati masyarakat walaupun dipaparkan dalam bentuk berbeza. Dia biar saya kerja enam lagi nak relax kali. Oh, mari saya yang panggil tu. Pertama berfokus pada unsur-unsur nasihat lah pasal dia akan menjadi ikon ya. Kadang-kadang sebut suara dia orang ikut. Sampai sekarang pun orang masih ikut lagi. Jadi dia macam Said tu dia kategori cerdik lah. Dalam tiga-tiga tu dia cerdik. Tapi orang kata cerdik tapi dia tak tahu apa dia nak cakap tu. Macam Wok Yoh tu dia macam pak saudara dia. Wok Yoh tu yang tekuk bongkok tu. Tu bapa saudara dia. Jadi hak tu dia main bodoh teruslah. Tapi kalau dia nak marah, dia keluar ikut suka. Tapi dia tak tahu apa dia beritahu tu. Macam Samad tu kira sepupu dia gitulah. Dan Samad ni watak dia penakut sikitlah. Selalu menangis macam gitu. Mana kita mau tengok itu barang maukang lah. Kita mau akad satu, kalau ada dua kita akad dua, ada tiga kita akad tiga lah. Mana barang? Nak tengok barang kena tunjuk dulu piti. Kita tengok ni. Weh, banyak yang bayar piti. Ini jadi dulu kita jual. Ada saya duit kata segun ni. 18 juta. Menurut Roy, dia mengimpikan untuk melihat animasi wayang kulit ditayangkan di siaran televisyen seperti siri rancangan kartun popular lain dan bersedia berbincang dengan mana-mana pihak demi kelangsungan khazanah warisan bangsa itu. Lama dah sebenarnya. Jadi harapan tu penerimaan tu harap ada sambutan menggalakkanlah lagi sebab kita ni karakter Melayu, karakter tradisi kan. Pasal kita pun cinta kepada tradisional. Ya kan? Jadi macam cerita OPP ke apa kan. Jadi kita sini mungkin kos lah. Tu je lah. Jadi harap-harap tu sokongan lah supaya tiga watak ni boleh dikenali. Abang masih kekalkan dia punya elemen wayang kulit. Tak lari. Jadi dia punya angle semua tu, masa dialog dia tu, masih angle wayang kulit. Semoga dengan penghasilan animasi wayang kulit ini bakal memberikan satu lagi fenomena baru dalam dunia animasi Malaysia. Segmen itu tadi mengakhiri episod Panorama minggu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen, cadangan dan pendapat, bolehlah hantarkan ke laman sesawang Instagram atau Facebook kami dengan carian Panorama RTM. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.